Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat agar-agar Milo atau coklat menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula masukkan air ke dalam mixing bowl. Kemudian masukkan serbuk agar-agar. Tutup dan masak selama 10 minit suhu 100 speed 2. Dah siap? Masukkan serbuk Milo. Kemudian masukkan susu pekat manis. Masukkan sedikit garam. Tutup dan mix selama 3 minit suhu 95 speed 2. Dah siap. Mudah kan? Sediakan bekas dan tuang adunan ke dalam bekas. Anda boleh pecahkan buih jika ada menggunakan sudu. Tunggu sehingga sejuk dan tutup menggunakan plastik wrap. Kemudian letak dalam peti sekurang-kurangnya 3 jam. Ini pula agar-agar yang dikeluarkan dari peti. Anda boleh potong agar-agar ikut saiz yang anda inginkan. Tekstur agar-agar ini sedikit pedas dan tahan lebih lama pada suhu luar. Anda boleh tambahkan air jika inginkan teksturnya lebih lembut. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.